Assalamualaikum. Jadi kali ni saya ingin berkongsi macam mana untuk kita ganti nombor plate belakang bagi motosikal Wistrom 250 SX. Okey, jadi untuk ganti ni mudah je. Manakan motor ni untuk kita cabut plate belakang tu ada dua skru je. Skru sebelah kanan, skru sebelah kiri. Okey, jadi kita ambil pemutar skru dan kita buka. Ok, kalau tengok saya punya nombor plate ni sebenarnya patah. Sebabkan hari tu masa nak cuba pedok motor ni tersilap. Jadi bila dah terjatuh, besi pedok tu dia kena dengan nombor plate ni. Bila kena, jadi dia patah. Jadi untuk sementara sampai plate yang baru, saya gam dulu lah. Okey, kemudian untuk kita buka skru ni, dia sebenarnya dekat bahagian belakang ni dia ada nut. Jadi kalau kita pulas, pusing-pusing dia tak cabut, maknanya kita perlu tahan nut sebelah belakang dulu lah. Okey, tahan guna jari ya. Okey. Ini adalah dia punya nut tu. Skru ni kita ambil. Okay, dia dah cabut kita punya plate yang lama, yang patah ni. Okay, ni kesan gam. Jadi kita nak gantikan yang baru. Okay, istimewanya Wistrom punya plate belakang ni. Okay, dia ada ruang lah. Jadi katakan kalau kita beli design plate yang baru tu, katakan dia punya lubang tu tak sama saiz dengan ni, tak ada masalah. Maknanya kita boleh adjust nanti. Jadi kita gerakkan skru ni ikut keperluan kita punya nombor plate. Okey, jadi plate apa yang saya nak ganti? Saya gantikan plate jenis ni. Dengan lapasan ni dia daripada besi lah. Okey, besi. Dan dia jenis nombor, kita panggil nombor timbul lah. Ok, timbul. Dan depan ni dia letak stiker. Ok, dia bukan cat lah, ni stiker sebenarnya. Ok, jadi dia nampak lebih kemas lah. Ok, dan sebenarnya dia kecil sikit daripada yang original. Ok, kita masukkan dulu. Tak kisahlah sebelah kanan atau sebelah kiri. Okay, kita pulas dulu nut yang belakang ni. Skru, washer, nut. Lepas ni kita adjust dia punya plate ni lah, supaya dia berada di tengah-tengah. Memandangkan kita punya plate yang baru ni dia kecil sikit, jadi nampak lah ruang lubang ni. Okay, ni yang asal. Dia betul-betul ngam, yang dia kecil sikit. Okay, dan yang ni pun dia sebenarnya dia tinggi sikit. Nampak dia terkeluar. Okay, ni tak apalah. Penting kita nak yang plate yang besi ni. Dah siap, kita ketatkan saja semula. Okay, jadi itu saja cara untuk ganti nombor plate belakang bagi motosikal Wistrom 250 SX. Terima kasih.